AKTK kena denda. Sila follow Bro Time jika anda mahukan more Liverpool and football news. Semalam ada numerous news online yang mengatakan yang Hugo Ekitike didenda kerana insidennya di dalam perlawanan Carabao Cup tempoh hari. Dominic King dari Daily Mail mengatakan yang Hugo Ekitike telah didenda gaji 2 minggu. Ada juga yang cakap yang berita ni palsu, yang dia tidak dikenakan fine tersebut. Kalau kau tanya aku, memang baguslah kita disiplin our players. At least kita control diorang punya disiplin. Kita jaga disiplin club. Sebenarnya time-time dulu memang dah practice dah benda ni. Sampai sekarang actually. Cuma it is not publicized lah too much. Pasal kita tak nak jadi macam team yang lagi satu tu. Dia tak boleh nak jaga player-player muda dia. Tak tahulah team mana. Korang fikirlah sendiri. Ni aku bagi hint. Aku bagi hint lah. Siapa player-player yang aku cakapkan ni. Kalau betul lah Liverpool denda AKTK, pendapat korang macam mana? Korang rasa betul tak apa club buat? Atau korang rasa it's harsh for the club to fine AKTK? Cuba komen. Kita tengok je lah.